Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okey, dengan nama Allah, apa dia? Kita kena masukkan sandaran itu. Contoh, aku membaca Bismillahirrahmanirrahim. Aku membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku bangun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita satu ayat yang kita letakkan apa hajat kita di hadapan ini. Bismillahirrahmanirrahim ni dia satu ayat yang cukup luar biasa kehebatan dia. Cuma kita kena masukkan apa dia di hadapan itu sebagai sandaran ayat dia tu. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyebut bahawa barang siapa yang memulakan sesuatu tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dia terputus. Siapa yang memulakan satu benda tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia terputus. Terputus apa? Terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terputus daripada keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Terputus daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah anugerahkan kita Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya satu ayat yang kita perlu masukkan sandaran mengikut hajat kita tu. Bismillah apa? Oh, aku makan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku bergerak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Naik kereta ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak percaya, tuan-tuan boleh cuba. Saya awal tahun baru ni bawa rombongan orang pergi ke Iraq. Kita lawat Baghdad, kita lawat Basrah. Iraq ni negara dia dah 20 tahun tutup semenjak perang Teluk dulu. Baru-baru ni buka. Bila buka je saya kata, jom saya nak bawa orang pergi ke Iraq, melawat Iraq. Ada satu orang pakcik ni tuan-tuan sekalian, dia ni dah berumur. Dia ni orang dia memang daripada muda ni agak backing lah. Backing ni macam garang lah. Semua benda boleh buat sendiri, tak perlukan orang lain pun. Dia pergi ke Iraq tu sebab dia dah berumur. Umur dia dekat 80 tahun. Isteri dia suruh anak dia ikut lah. Kau ikutlah bapak kau temankan. Tapi dia kata, Ustaz, saya nak duduk sendiri. Saya tak nak duduk dengan anak saya. Saya boleh buat benda semua sendiri. Jadi anak dia tu kita dudukkan dengan, maknanya dengan orang lain lah. Dia nak duduk seorang. Dalam perjalanan tu kan saya bagi kuliah. Antaranya kuliah Bismillahirrahmanirrahim ni. Saya kata semua benda tu kita mulakan Bismillah. Masukkanlah niat dan hajat kita tu apa. Pagi tu kita di Baghdad. Kita nak lawat Baghdad. Dia turun pagi itu, dia kata, Ustaz, hari ni saya tak dapat ikut rombongan. Saya penat sangat. Tapi saya turun ni nak beritahu Ustaz, pertama saya tak dapat ikut. Jadi taklah satu tunggu-tunggu. Yang kedua saya nak ucapkan terima kasih. Saya kata, kenapa tu? Malam tadi Ustaz, kita sampai ke hotel lambat. Saya ni masuk bilik, letak barang-barang, saya pergi mandi. Dekat dalam tempat mandi, bathtub tu Dia pun isi air. Dia pun mandi. Takdirnya tuan-tuan sekalian, tiba-tiba kaki dia ni krem. Kaki dia krem, tak boleh bangun. Dalam bathtub tu. Dan badan dia makin lemah. Kalau dia kata badan semua makin lemah, mungkin dia kata jatuh begitu, tenggelam dia. Dekat 2 jam dia dalam bathtub tu. Tak boleh cuba bangun, tak boleh. Tengah dia cuba berusaha bangun tu, dia teringat kuliah yang pagi tu. Dia kata, ya Allah, aku ni nak bangun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh bangun tuan-tuan sekalian. Kita dah sampai dah malam, dia pun dah, maknanya 2 jam tu dekat pukul 1 pagi. Pagi tu dia tak larat lah nak ikut rombongan. Tapi boleh bangun tuan-tuan sekalian. Ini kita panggil testimoni iman. Kita ni kalau satu benda ni ada satu kesusahan, tuan-tuan boleh cuba Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan apa hajat dengan nak makan ubat. Ya Allah, aku mohon kesembuhan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah makan ubat dengan membebel. Ubat, asyik ubat. Kita nak makan, ya Allah, aku minta keberkatan makanan Bismillahirrahmanirrahim. Barulah ada keberkatan makanan tu dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Apa pun kita nak buat. Jadi maknanya hari ni mulakan terus amal terus. Nanti nak buka baju Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi? Nak buat apa juga Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tengok dia punya keberkatan kepada amalan tu. Amalkan terus tuan-tuan sekalian. Okey.